Hi guys, welcome back to my channel. Okay, pada video hari ini saya akan bawa korang pergi ke kolam STS yang terletak dekat Lukut. Kalau hampa semua nak tahu, ni kolam ayak tawar yang berkonsepkan lauk lah, catch and take, bawa balik. So hari ni saya berkunjung first time lah ke sini. Umpan pun kita orang akan buat lagi. Saya akan tunjuk lah apa dia punya teknik, apa saya guna lagi. Stay tune. So guys, rod ni ayah saya masuk dulu. After that baru saya baru masuk. Ikan yang saya target untuk rod satu ni adalah baung dan keli lah. Sebab kolam ni dia ada lepas keli dengan baung. So ni rod ayah saya, Abu Garcia Sonic Max. Dari apa saya tak tahu. Untuk umpan pula kita menggunakan isi ayam isi ayam beli di pasar raya tadi. Kita akan cocok lah dekat mata. Untuk setting dedak pula saya menggunakan 928, 929 dengan separuh pandai untuk mancing ikan tongsang. Saya target tongsang lah ini. Tongsang geliko makan bedai je lah. Belum kan? Okay. Thank you. Untuk satu jorang RM25 guys. Saya nak sekali dedak ayam. Umpan mana dia ada jual sini guys. Ada pelampung, ada mata spring, ada kek untuk umpan makan boleh. Ada Maggi, ada twisties. Plastik kan ni. Jaring ada. So korang boleh beli lah kalau siapa yang tak ada bapak. Dan ni umpan dedak ayam. Dedak ayam. Okay. So ayah saya pun dah buat perbalangan kat sini bawah ni. Tengoklah atas rezeki lah. Berbalik kepada dedak tadi, kita akan gunakan 929, 928 macam saya cakap tadi. Dan setting ni saya setting tak sampai sekilo lah. Sikit saya masuk ni. Guys, kita pun ada juga roti yang dipotong kecil macam ni. So kita akan masukkan green bait satu tutup. Mati kita. Okay guys, dah siap dah, kita cocok mata semua. Dan kita masukkan dedak lah. Okay guys, ikan pertama saya tak nak pegang, sekarang kena sengat ikan kita. Okay guys, ni dia punya toilet toilet lawa, cantik, boleh duduk. Tambah lagi satu right? Okay.
Ayah aku dapat guys. Tarik. Oh dapat guys. Kena? Kita bagi dia masuk bawah ada tali tau. Ikan. Liko lah. Liko. Oh, kau main kuat dia. Oi, aduh. Liko. Badan. Oh, makan. Padu ah. Padu mantap. Guys, ni ikan saya guys. Alah kena buka. Apa? Ni first ikan saya gunakan dedak. So, sampai menjadi kolam STS orang boleh datang. Sebab aku cakap, memang ikan ni sedap kalau buat lauk. Kuat juga ikan ni. Oh, ada dah kena dia. Tadi dia tak tadi. Buat ke? Budak je lah. Ni tak free ke? Dah habis free dia tu. Sebab loceng dia ketat dia punya ni. Baik guys, so far alhamdulillah kita dah menaikkan 4 ekor ikan. Sekarang ni cuaca hujan, renyah-renyah macam ni lah. Lepas tu ada juga orang mancing dah masuk, ramai sikit. Tak ada ramai sangat. Saya tak pernah ramai lagi kolam ni. Alhamdulillah ada hasil. So umpan ni menjadilah. Korang boleh try lah. Tapi baru seekor dah naik kan. Kita harap tongseng makan dah umpan kita hari ni. Alright, air pun ada jual guys. Ni malam guys, sorry ya. Ni dia punya package 4 jam 25, 6 jam 35. Jenis ikan ada pating, keli, baung, tongseng, lampam. Waktu operasi 10 pagi 12 malam. Dan ini suasana malam dia. Kolam ni STS. Hujan lebat guys. Sorry lah kalau korang tak dengar bunyi saya cakap. Dapat guys. Kelai kan? Oh dia makan kat tepi tu. Boleh lah kecil. Kenapa? Guys, kita balik lagi guys. Dekat kolam ni pun dia ada sediakan kipas juga. Kat sini ada wifi. Boleh korang kalau nak duduk sini. Dekat sini pun dia ada safety juga untuk korang.
Tapi cuma rod dia kena free lah. Janganlah pergi lock, takut korang terjun korang. So far alhamdulillah semua lengkap. Dan kursi pun dia sediakan. Tak perlu lagi korang nak bawa kursi healing datang ke sini. Sampai susah-susah korang nak bersila macam pecak silat. Pelak. No, bagi. Guys, ni hasil kita semua. Tapi kita orang tak off lagi mancing lagi ni. Ni lah ada dalam 5 ekor. So alhamdulillah jangan makin lebat guys. Ikan dia kayu macam gam oh, nak tarik ikan ni. Aku tak faham. Dia punya kayu ni lekat macam gam. Boleh tu. Okay guys, sampai sini je lah video saya dekat kolam ni. Alhamdulillah kita collect dalam 5 ekor saja. Saya harap anda yang sedang nonton channel ni dia murahkan segala rezeki selalu, dia pakai segala ruah, sihat-sihat selalu. Semoga pacak-pacak selalu anda semua. Sini saya dah main dalam 4 jam. Memang itulah 5 ekor je kita dapat collect. Seekor dalam sekilo lebih Liko. Dan itu je dah. Assalamualaikum.